Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel Adi Motorrunner Vlog. Okey guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah tentang QJ Moto 250 4 silinder guys. Yang seperti kita tahu sebelum ni, Kawasaki saja yang mengeluarkan model 250 yang 4 silinder guys. Jadi sekarang dah ada pesaing yang bakal masuk ke dalam pasar Malaysia bersama M-Force lah. M-Force yang akan memasarkan motor daripada QJ Moto. Jadi QJ Moto ni akan memasarkan motosikal dia iaitu SRK 250 RD guys, nama dia. Sebab apa, dekat negara luar yang global ni ada yang dah dipasarkan model ni. Cuma Malaysia saja yang belum masuk lagi. Tapi dikabarkan akan masuk pada hujung tahun 2025 ni ataupun awal tahun 2026 nantilah. Jadi hari ni aku nak kongsikan sedikit spesifikasi untuk SRK 250 RD ni guys. Ini adalah pesaing untuk Kawasaki ZX25R. Sebab apa? Sama-sama 250 dengan 2 silinder. Jadi kalau kata kau nak tahu apakah spesifikasi dan macam mana rupa motosikal ni, kau kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Jadi sebelum apa-apa, yang mana belum solat tu, pergi solat dulu. Dan kita tengok intro ni dulu guys. Okey guys, QJ Moto bakal melancarkan model 250cc 4 silinder ke pasaran Malaysia iaitu model SRK 250 RD. Dikabarkan model ini akan dilancarkan dalam pasaran Malaysia pada hujung tahun 2025 ataupun awal tahun 2026 nanti. SRK 250 RD ini dicipta sebagai saingan kepada Kawasaki ZX25R yang sama-sama dipacu oleh enjin 4 silinder 250. Untuk pengenalan awal, kita dapat tahu beberapa ciri menarik daripada model SRK 250 RD ini, iaitu seperti USD fork, brake Brembo M4, dual channel ABS dan tangki petrol 16 liter. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder double overhead cam 16 valve 249cc dan penyejukan cecair. Untuk maksimum horsepower 40 HP dan 22 Nm of torque. Jenis transmisi 6 speed ataupun 6 kelajuan manual clutch. Untuk berat kering 176 kg dan tangki petrol 16 liter. Jadi apakah pendapat korang tentang model ini dengan harga bermula sekitar 23k, RM23k? Adakah berbaloi untuk dibeli berbanding Kawasaki ZX25R? Kalau kata korang rasa motosikal ni nampak menarik untuk dibeli, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Apakah pendapat korang sebelum motosikal ini dilancarkan dalam pasar Malaysia? Bila dah dilancarkan nanti, kita boleh bahas lebih lanjut tentang model ini. Kalau kata korang nak video perbandingan antara QJ Moto SRK 250 RD dan Kawasaki ZX25R, komen nak di ruangan komen di bawah. Okey guys, jadi itulah dia tadi serba sedikit tentang SRK 250 RD. QJ Moto punya model yang terbaru yang bakal masuk Malaysia pada awal tahun 2026 ataupun hujung tahun 2025 ni guys. Jadi itulah sedikit spesifikasi ringkas yang boleh dikongsikan buat masa ini. Jadi kalau kata motor ni dah keluar nanti, kita akan bahas dengan lebih lanjut dan kita akan bandingkan antara Kawasaki ZX25R dan juga QJ Moto SRK 250 RD ni guys. Selagi dia belum keluar, kita tak boleh nak bandingkan sebab kita tak boleh tengok depan-depan lagi guys. Mana tahu nanti kita boleh test drive ke ataupun bukan test drive. Kalau test drive kereta guys, ni test ride mana ketahuan kita ada rezeki untuk test ride. Kalau korang berminat dengan konten-kontennya di dalam channel ni, jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, bye bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Rimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati otaknya bersemai. Rimau, 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 harimau Malaya.